ada. Mana lesen GDF? Dia tak ada. Tak ada, mana boleh bawa lori? Saya tak bawa. Siapa bawa lori? Abang Melayu. Nama Rusli bin. Nampak you seorang duduk kat sini pasal apa? Ya, saya mau isi Mia, saya balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang lagi channel saya, channel kita. Okey, tengok tadi. Allahu Akbar. Okey, siapa macam tu sekali. Okey, ada warga asing dah mula pandai ya. Okey, dah mula berani membawa kenderaan jenis berat lah. Okey, kita tengok baru-baru ni, kita tengok sekarang ni memang kecoh lah apabila warga asing dikuatiri daripada Rohingya, daripada Bangladesh. Kita tak pasti lah diorang ni mempunyai lesen ataupun tak lesen yang sah, lesen memandu yang sah ataupun tidak. Dan kita tengok macam mana negara, orang kita pun sama lah, membenarkan lah diorang memandu kenderaan tanpa lesen yang sah dan boleh menimbulkan bahaya kepada pengguna jalan raya. Dan abang ni terbaik, dia menegur lah apabila dia perasan, mungkin dia perasan seorang warga asing cuba memandu lah kenderaan berat seperti lori. Jom saksikan video penuh bersama-sama saya. Let's go. Zas. Mana lesen GDF? Dia tak ada. Tak ada, mana boleh bawa lori? Saya tak bawa. Siapa bawa lori? Abang Melayu. Nama Rusli bin. Nampak you seorang duduk kat sini pasal apa? Ya, saya mau isi Mia, saya balik. Mana boleh bawa? Tak boleh bawa. Saya tak pernah, saya tak bawa dulu. Tak boleh bawa. Saya tahu tuan, saya tak bawa dulu. Okey. Ni daripada stesen minyak ni siapa bawa lori? Sekarang saya bawa. Habis tu bukan you bawa juga ni. Iya, ya betul. Itu abang, dia kencang, dia You tak kisah siapa pun. You tak boleh bawa lori. iya, saya tahu. Saya memang tak bawa dulu. You tak bawa lori, you tapi tempat you ni tadi you kena bawa kan? Iya, betul. Sekarang ni you bawa kan? Iya, saya pulmen, saya tidak pulmen. Saya pakai store. Jangan bawa lori dah. Iya, tuan. Saya tahu, saya tak bawa dulu. Tak bawa lori apa? Sekejap lagi yang bawa lori kan? Iya, betul. Ini sekarang saya bawa. Ini betul. Jangan. Orang mana? Bangladesh. Mana lesen GDF? Dia tak ada. Tak ada, mana boleh bawa lori? Saya tak bawa. Siapa bawa lori? Abang Melayu. Nama Rusli bin. Nampak you seorang duduk kat sini pasal apa? Ya, saya mau isi Mia, saya balik. Mana boleh bawa? Tak boleh bawa. Saya tak pernah, saya tak bawa dulu. Tak boleh bawa. Saya tahu tuan, saya tak bawa dulu. Okey. Ni daripada stesen minyak ni siapa bawa lori? Sekarang saya bawa. Habis tu bukan you bawa juga ni. Iya, ya betul. Itu abang, dia kencang, dia You tak kisah siapa pun. You tak boleh bawa lori. iya, saya tahu. Saya memang tak bawa dulu. You tak bawa lori, you tapi tempat you ni tadi you kena bawa kan? Iya, betul. Sekarang ni you bawa kan? Iya, saya pulmen, saya tidak pulmen. Saya pakai store. Jangan bawa lori dah. Iya, tuan. Saya tahu, saya tak bawa dulu. Tak bawa lori apa? Sekejap lagi yang bawa lori kan? Iya, betul. Ini sekarang saya bawa. Ini betul. Jangan. Orang mana? Bangladesh. Mana lesen GDF? Okay guys, so kau tengok video yang berdurasi dalam 3 minit lah. Apabila berlakunya orang kata ada adegan-adegan ataupun apabila seorang abang ni abang ni dia menegur warga asing lah. Dikuatiri daripada Bangladesh ataupun kita tak tahu pasti lah daripada mana. Tapi dia memandu lah. Memandu kenderaan berat guys. Memang orang kata cukup membahayakan lah. Walaupun dasar yang diberikan ni lah, dia just dia masuk je dan dia memandu dan dibenarkan oleh si pemilik kenderaan tersebut. Tapi benda-benda ni dah kita tengok sebenarnya banyak yang berlaku lah. Bila warga asing memandu lah kenderaan-kenderaan di negara kita ni. Kita tengok bahawa pelarian Rohingya, memandu kenderaan motor,
Okey, ada yang memandu kenderaan motor roda 3 dan membawa barang-barang yang memang membahayakan lah. Dan yang ni memang paling bahaya lah. Okey, dah mula bawa kenderaan berat. Dan kita bayangkan lah. Okey, kita boleh bayangkan macam mana kalau berlakunya kemalangan dan kita nak claim kat mana. Okey, memanglah kita ada kadang setengah orang yang mampu tu mengambil insurans nyawa sendiri, tapi lah kalau yang kena yang tak ada insurans macam mana. Okey, dan pihak berkuasa lah tolong mengambil perhatian orang kata video ni, dan mohonlah pihak individu kita juga membuat report polis dan mengutarakanlah perkara-perkara macam ni. Dan mohonlah warga kita ataupun rakyat Malaysia selalu mengupload video-video tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh warga asing, utamanya warga Rohingya dan warga-warga asing. Sebab kita tengok sekarang ni memang banyak kes-kes warga asing memandu kenderaan-kenderaan tanpa lesen lah. Okay? Tanpa lesen satu hal lah, itu memang betul-betul lah. Okay? Tak menjawab Eurotax, insurans apa semua, dan membahayakan lah. So setakat itu saja perkongsian saya untuk kali ini. Apa komen korang berkenaan video ni? Jangan lupa like, subscribe video saya, tinggalkan komen ke bawah. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.